Ni ada stok tak? Dah habis. Bos, itu motor ada? Tak ada Alright, thank you. Bagi nombor. Terima kasih. Alright. Hello guys, Assalamualaikum. Hari ni kontennya merisaukan sikit. Di mana macam korang boleh nampak, ini parking motor kita yang biasa kita parking motor. Korang nampak tak apa yang berbeza dekat sini? Cuba korang teka, apa yang berbeza? Kosong guys. Kosong. Time banyak betul. Time kosong betul. Mana pergi kenderaan-kenderaan beroda dua kita? Yes, T-Max dah jalan, dah jual. Benda dah jual. Forza sekarang dekat klinik tengah make up sikit, tapi ada delay sikit. Jadi disebabkan perkara tersebut kosong. Dan disebabkan kekosongan tersebut, jiwa abang kosong dek. Bila jiwa abang kosong, abang perlu penuhkan ia. Jadi jom kita cari motor baru. Let's go. Mari kita. Okey, kita dah sampai. Kita nak try Usha dekat Banzen. Nak tanya, ni ada stok tak? Dah habis. Tak ada lah geng. Kita cuba Usha Airi Bacang. Airi Bacang batu berendam ni banyak kat kedai motor. Kita cuba Usha sini pula, tengok ada barang tak ada barang. Tunggu sekejap tau. Tanya kejap je. Bos, itu motor ada? Tak ada Alright, thank you. Tak ada lah geng. Okay guys, kita Usha kat sini. Ni harapan tak akhir. Kalau tak ada kat Melaka, kena cari kat luar Melaka. Okay, kita tengok ada tak? Nak tanyalah, ada tak? Ada sofa sekarang yang ready stock warna hijau. Kalau warna biru dengan warna orange, boleh tunggu lah dalam 1-2 minggu. Bagi nombor. 016. Terima kasih. Alright. Tak ada jugalah geng. Kat mana ni nak cari? Lah saya ni dah kompek kita drive pusing dekat Banzen. Bukit Katil lah. Ana lah tahu ada. Dah tengoklah. Rasa macam tak ada ni sebab kat depan pun tak ada parking. Tak ada. Tak ada. Alright, jom. Boleh dekat balik kat sini. Gitu. Okey, jom. Hey. Jarang tau aku nak benda tak dapat. Nak kena bersabar, nak kena cuba. Tak apa, kita lepak studio jap. We making some call. So now aku nak buat some call. Ya. Hello Sento, ada stok tak? Ada. Body sahaja 4,700. Kalau on the road semua? Jadi 5,000. Boleh nanti apa-apa WhatsApp pun boleh. Boleh, terima kasih. Try guna kabel sikit tengok. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. My boss. My brother sekarang sudah jadi influencer my brother. Tak ada lah. Sudah famous. I pula selalu tengok you. Jangan. Mau cari motor you boleh cari kan? Kalau saya ada, you ada barang. oh kita tak ambil. Tak ada, kita tak dapat. Itu sekarang panas orang tu. Ramai Itu orang cari. Okay nanti I try tengok apa macam. Thank you. Okay, sama. Punya kabel pun tak ada ni. Macam mana ni? Hello bos. Ya, Marco ya betul. Ada? Kalau macam ini hari beli, besok dapat keluar ke? Boleh? Boleh Boleh kau timah? Boleh. Boleh kau timah Okay. I WhatsApp sama you sekejap. Okay. Alright, thank you. Macam mana Zan? Fikir sekejap. Keesokan harinya. Alright. So kita naik kenderaan hari ni 4x4. Kita nak pergi collect barang. Jom kita. Hari ni kita merentas jauh sikit, masuk highway. Alamak, hujan lebat dah Tak nak sampai ni, hujan lebat. Udah sampai dekat kedai motosikal MH Chua and Sons. MH Chua dan anaknya. Dekat Ceras cuy. Sampai Ceras cuy. Cari motor cuy. Susah cari parking sini. Halo. Marco, I bawa naik 4x4 balik. Okay guys, ni dia kita punya kenderaan yang kita cari daripada semalam ni. First time duduk, gila kau. Beli tak tengok siap. Semalam tengok tepi je, tak duduk pun. Macam inilah kejadian ni, nak matching tak selipar? Yes. So, kita akan bawa balik naik 4x4. Kita tak nak drive, kita tak plan nak drive dekat highway. Mungkin nanti separate video. So, kita akan bawa naik Ford Ranger Sun. Nanti kita akan sambung segalanya dekat sana lah. Tapi, okey tak warna pink ni? Dia ada macam-macam colour. Hijau, biru, oren, hitam, pink. Pink ni yang paling baru lah. Warna hitam rare sikit tapi nak kena tunggu lama. Lepas tu yang warna hijau, biru, oren tu dah banyak kot. Yang pink ni agak rare juga. Dia mungkin akan jadi next yang rare lah. Terkejut aku siap. Kunci memang ada dua. Alright. Kunci masuk, pusing kiri, tarik ini. Jangan lupa lah. Ini isi minyak lah. Kiri angkat. Okay. Ini dia punya warranty tu, dia punya manual semua kat sini. Alright. Buat tutup. Betul sudah. Alright.
So ni tutup tu chassis dia. Oh, tu chassis lah. Start lampu. Betul. Okey. Ngam. Okay, kita check lampu. Dia on. Alright. Ini starter, tekan brake. Ah. Okay, so ini lampu. Ah. High and low. Alright. Signal. Okay. Kiri. Okay, ngam. On. Oh. Brake. Okay. Tekan brake. Alright. Semua ada. Oh, ada double signal lah. Oh, function. Okay. Nampak? Ping lah lain macam tapi function. Okay, jom bawa pulang. Yeah. Jom kita nak test out ni. Rem Hassan baru beli. Macam mana? Ini tu. 1, 2, 3. Nasib baik motor ringan Oh, steady. Okay, atas kena ada orang sambut. Ini Okay. Alright. Thank you bos Beli air Zeus dulu sebelum balik. So kalau lepas ni Melaka nak cari towing boleh contact Hassan. Dah ada rem. Dah ada tali semua. Tali dia dah upgrade nanti jangan risau. Ni sekarang ni kau nampak apa yang ada je lah. Alright, jom kita balik Melaka. Barang sudah ikat dekat belakang. Harap-harap tak terbang. Hujan lagi Hujan lagi Harap-harap baik-baik dekat belakang tu. Okey, sudah sampai. Okey, so far sampai dengan selamatnya. Ceras ke Melakau. Okey, tak ada apa-apa calar So lepas ni boleh melakukan khidmat towing Siapa nak cari Hassan. Panas, alhamdulillah Melaka tak hujan. Kejap lagi anak bini aku balik. Aku nak buat surprise punya content. Itu mungkin separate lah, tengok macam mana lah. Kalau kita masuk sini kalau tak next content lah. Sebab diorang semua tak ada seorang yang pun tahu aku ada beli motor hari ni. Memang ini benda aku dah belajar sesuatu tau. Kan orang cakap kan, selalunya lelaki kalau minta kebenaran pun kena marah. Jadi baik kena marah daripada minta kebenaran. Oh ya. Bismillah. Oh. So inilah dia kita punya next toy kita. Moda Mocha 110 warna pink, warna baharu. Plastik pun ada lagi guys. Alright, kenapa aku beli parking sudah kosong Nampak tu? Tak ada. Satu motor pun tak ada dalam satu masa. So, aku macam tak boleh jadi ni kan. Lepas tu keluar pula tiba-tiba warna pink ni. Kasih jadilah kan. Warna pink ni warna yang expected akan jadi rare jugalah dengan warna hitam tu kan. Bila kau tanya warna pink ni semua tak ada. Cuma ni satu masalah lah, motor-motor Cina ni. Dulu motor Jepun je buat pakai macam ni. Sekarang motor Cina pun kedai banyak main harga Korang hajar Tapi nak buat macam mana, itu hak dia orang katanya tak. Tapi ni first time aku duduk tadi kat kedai kejap kan. Okey lah. Nasib baik badan dah kecil sikit. Jadi kalau anak kata aku nak hantar anak aku pergi sekolah pagi, seorang depan, seorang belakang, nanti pasang box, boleh lah, dia tu best tau. Dia ringan, nampak? Macam basikal siap. Ringan right? Meter dia bukan color lah, tapi digital lah. Kat sini on. Yang penting ada starter. Oh, jom kita pusing jap. Oh. Alright. So, first ride Moda Mocha 110 warna pink. First impression, aku dah lama tak bawa skuter bersisi 110, tapi memang rasa dia 110 lah. Tapi okey lah, chill lah kan. Santai-santai sudah. Tak tahu, aku rasa happy. Tapi minyak tak ada, nak kena pergi isi minyak je lagi. So far okey lah. Dia punya suspension dia okey lah. Ada bunyi bunyi apa ni? Ada bunyi Tak apa, nanti kita figure out lah benda apa. Mungkin ada benda-benda yang tak ikat ketat lah kot. Tapi enjin dia okey lah kot. Untuk 110cc, apa nak komplain? Yeah. Tada. So dah settle. Mati enjin. Okey lah 3,900, 4,300 on the road. So korang tahu apa, korang komen je dekat bawah. Basically hari ni settle kita punya keinginan nafsu kita. So InsyaAllah kita akan cuba perbanyakkan konten ni lah kalau anda kata ada yang berminat. So jumpa konten akan datang. Assalamualaikum. Ciao.